Jangan cuba sentuh haiwan ini. Rupanya duri dia lebih bahaya dari yang disangka. Pernah tengok haiwan kecil berbulu tapi penuh duri ni? Ramai ingat landak cuma haiwan comel yang suka gulung diri bila takut. Tapi sebenarnya, duri dia bukan sekadar hiasan, ia senjata yang boleh menyebabkan kecederaan serius. Landak ni hidup di kawasan hutan, dari Asia sampai ke Afrika. Badan dia ditutupi lebih 5,000 hingga 30,000 duri keras yang diperbuat daripada keratin, bahan sama yang ada pada rambut dan kuku manusia. Tapi beza dia, duri ni tajam, keras dan boleh terlepas bila ada pemangsa cuba serang. Bila musuh mendekat, landak akan menggoyang-goyangkan badannya sambil mengeluarkan bunyi desisan, macam amaran, jangan dekat. Kalau ancaman tetap datang, duri yang terlepas tu boleh tertanam dalam kulit pemangsa, dan duri tu ada struktur macam cangkuk halus, susah nak cabut balik. Kajian menunjukkan duri landak ni diinspirasikan saintis untuk cipta jarum pembedahan moden, sebab reka bentuknya mudah menembusi kulit tapi susah tercabut, unik kan? Tapi jangan salah faham, landak ni bukan haiwan ganas. Dia cuma pertahankan diri. Bila rasa selamat, dia akan keluar cari makanan macam akar, daun, dan buah-buahan liar. Yang menarik, landak juga suka mengasah gigi pada batang kayu sebab giginya sentiasa tumbuh. Jadi lain kali kalau nampak landak di hutan, jangan cuba pegang. Ingat, haiwan kecil ni mungkin nampak jinak, tapi dia ada senjata semula jadi yang sangat berkesan.